AZR Kitchen mengucapkan salam Ramadan. Dapatkan rekaan terkini serta promosi kabinet lengkap satu rumah. Layari FB dan IG AZR Kitchen and Wardrobe atau kunjungi bilik pameran AZR Kitchen di Bukit Kemuning, Shah Alam. Rantaian produk Peladang bermula daripada ahli individu, kawasan, negeri dan kebangsaan Nafas. Segalanya tentang menjamin terhidangnya makanan di meja anda. Nafas dan Peladang mengucapkan selamat berbuka puasa. Nafas daripada Peladang untuk Peladang. Asadi, jenama dipercayai menjadi legasi. Selesa dipakai, bergaya, penuh berkualiti. Melangkah bersama, seiringan melengkapi. Selamat berbuka puasa daripada Asadi. Selamat berbuka puasa bersama tikar getah PVC berkualiti tinggi Econo. Econo jenama buatan Malaysia dengan reka menarik, tahan lasak dan diyakini. Pastikan jenama Econo tertera di bahagian belakang tikar sebagai jaminan keaslian. Econo. Bir Ali Desuna Preschool mengucapkan selamat berbuka puasa. Bir Ali, pendidikan awal kanak-kanak berteraskan sunnah dan hadis. Layari birali.my. Tadika Bir Ali, sunnah sejak kecil, adab dulu, ilmu padu. Bir Ali. Nikmati hidangan tradisional dan barat di Loka Barat dan Tifin 55. Klik link di bio media sosial Loka Barat dan Tifin 55 untuk tempahan. Selamat berbuka puasa daripada Loka Barat dan Tifin 55. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman, dan dengan rezekimu aku berbuka. Dengan rahmatmu ya Allah, Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Nikmati hidangan tradisional dan barat di Loka Barat dan Tifin 55. Klik link di bio media sosial Loka Barat dan Tifin 55 untuk tempahan. Selamat berbuka puasa daripada Loka Barat dan Tifin 55. Sekarang, masuk waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Selamat menunaikan solat daripada kami di Suria. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة
والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.